Salam sejahtera dan selamat datang ke perbincangan mendalam kita hari ini. Sebelum kita mula kupas topik hari ini, saya ada satu permintaan ringkas ni. Kalau anda rasa perbincangan ni menarik, pastikan anda tekan butang like, kongsikan dengan kawan-kawan, tinggalkan komen anda dan subscribe kepada Malaysia News Today. Sokongan anda sangat penting untuk kami. Betul tu. Dan topik kita hari ini memang sesuatu yang memberi impak besar tanpa kita sedar. Ya, tepat sekali. Cuba anda bayangkan ni. Anda tengah pandu EV, kenderaan elektrik di lebuh raya. Tiba-tiba, brek kecemasan automatik tu gagal berfungsi. Wah, menakutkan tu. Kan? Atau bayangkan pesakit kat hospital bergantung pada mesin ventilator. Dan mesin tu terpadam tiba-tiba. Punca dia? Bukan sebab kena godam, tapi sebab satu ralat mikroskopik pada chip yang besar dia cuma hujung jari je. Kecil sangat benda tu. Betul. Dan hari ini kita nak bincang macam mana sebuah syarikat dari Batu Kawan, Pulau Pinang, pikul tanggungjawab nak halang bencana ni dari berlaku. Mereka tengah ubah Malaysia dari sekadar tukang pasang kepada pencipta teknologi teras. Menarik. Kalau kita tengok skala pengeluaran elektronik global sekarang ini, macam kat Taiwan atau Korea Selatan, kilang-kilang ni keluarkan jutaan chip setiap hari. Jutaan sehari ya? Ya, dan chip moden ni ada berbilion transistor atas kepingan silikon yang sangat kecil. Mata manusia memang takkan mampulah nak nampak kecacatan tu. Apatah lagi chip tu bergerak laju atas tali sawat. So, macam mana diorang periksa benda tu? Di sinilah syarikat ni masuk. Mereka guna sistem penglihatan mesin termaju dan juga teknologi sinar X 3 dimensi yang boleh imbas dalam beberapa milisecond je. Kejap, maknanya mesin keselamatan kualiti chip untuk seluruh dunia ini dibuat kat Pulau Pinang. Ya, direka dan dibina sepenuhnya di sana oleh syarikat bernama Vitrox. Oh, dan sebelum saya terlupa, memandangkan kita akan sentuh sikit pasar-pasaran global nanti, sebarang sebutan pasal polisi perdagangan Amerika atau China, kita bincang secara neutral je lah. Ia cuma fakta rantaian bekalan dari rujukan kita, tak ada menyebelahi mana-mana pihak. Faham. Cuma pandangan objektif je lah. Okey, mari kita undur masa sikit. Syarikat besar macam ni mesti ada sejarah yang gempak kan? Semuanya bermula penghujung 90-an di kilang HP kat Pulau Pinang. Betul. Masa tu pengasas bersama dia, Encik Chu dan Steven, kerja kat bahagian penglihatan mesin di HP. Kerja kat syarikat multinasional masa tu memang impian ramai jurutera lah. Gaji besar, stabil. Tapi ada satu cerita peribadi Encik Chu ni yang saya rasa sangat menyentuh hati. Masa dia umur 20-an, mak dia yang cuma jual mi kat kedai kopi, susah payah kumpul RM50. Wah, RM50 masa tu besar nilainya. Kan, mak dia belikan kamera Pentax terpakai dan dari situlah dia mula obses dengan lensa. Macam mana cahaya ditangkap oleh mesin. Dan pemahaman pasal cahaya itulah yang jadi asas kepada teknologi penglihatan mesin ni. Lepas tu pada tahun 1995, ada satu momen yang macam momen kesedaran lah untuk dia. Momen kesedaran macam mana tu? Dia melawat garaj asal HP kat Silicon Valley. Masa berdiri kat garaj tu dia terfikir, kenapa Malaysia ni sentiasa jadi tempat pemasangan je? Kenapa kita tak cipta teknologi sendiri? Yelah, masa tu pun pengilang kita sangat bergantung pada mesin import. Kalau mesin tu rosak, habis terhenti semua operasi kilang. Betul, dan nak tunggu juru teknik dari Jepun atau Eropah datang ambil masa berminggu-minggu. Kos pun sangat tinggi. So, apa diorang buat lepas tu? Diorang buat keputusan nekat, pinjam RM20,000 dari kawan dan keluarga
Sewa bilik kecil 100 kaki persegi kat Sungai Dua dan mula buat kerja siang malam. 100 kaki persegi je? Macam saiz bilik tidur tu? Ya, dan mereka bina sistem pemeriksaan 2 dimensi untuk pelanggan tempatan dari bawah. Dari situ, mereka berjaya jual mesin pertama berharga RM45,000. Wow! Kalau nak buat analogi, ni macam kita selama ni kerja jadi tukang sapu kat bilik kebal bank, tiba-tiba kita berhenti dan cipta sistem penggera laser paling canggih untuk bank tu kan? Analogi yang sangat tepat. Tapi, macam mana perniagaan dari bilik kecil ni boleh bersaing di peringkat global? Apa strategi diorang sebenarnya? Strategi dia sangat bijak. Ia bergantung kepada apa yang mereka pilih untuk tidak buat. Mereka tak cuba reka atau buat chip tu sendiri. Diorang tak buat chip? Tak. Mereka guna strategi yang dipanggil cangkul dan penyodok atau pick and shovel. Ni mesti merujuk pada zaman demam emas tu kan? Pelombong emas selalu rugi, tapi orang yang jual cangkul sentiasa buat duit. Tepat sekali. Vitrox serahkan pelaburan berisiko tinggi kepada syarikat macam Intel atau Nvidia. Mereka pula jual mesin pengimbas ni yang wajib dibeli oleh kilang-kilang tu. Bijak, sangat bijak. So, mereka fokus kat mana sebenarnya dalam industri ni? Ada 3 lapisan utama kat peringkat akhir atau back-end ni. Pertama, peringkat microchip. Mesin mereka dibeli oleh syarikat OSAT. OSAT ni buat apa OSAT ni bahagian pembungkusan. Bila silikon tu dah dicetak, ia sangat rapuh. OSAT masukkan silikon ni ke dalam sarung hitam berserta pin besi tu. Masa ni, mesin Vitrox akan imbas untuk cari retakan halus atau wayar putus. Maknanya kalau ada rosak, diorang tangkap awal-awal lah sebelum dibungkus. Lapisan kedua pula? Lapisan kedua, peringkat apan induk. Ini bila chip dihantar ke kilang pemasangan macam Foxconn, chip ni kena dipateri pada papan elektronik. Di sini, mesin sinar X 3 dimensi mereka beraksi. Kejap, mesin X-ray. Kenapa tak guna kamera biasa je? Kamera biasa cuma nampak permukaan je. Masalahnya, chip moden ni, dia punya sambungan bateri tersembunyi kat bawah badan chip tu. Kita panggil ball grid array. Jadi kita memang tak boleh nampak dengan mata kasar lah. Memang tak boleh. So, mesin X-ray 3 dimensi ni akan pancarkan radiasi merentasi papan tu dan potong imej kepada lapisan maya, macam mesin MRI kat hospital. Wow, hebat gila. Boleh nampak rongga udara sekecil mikroskopik dalam masa milisaat je kan? Ya, sangat pantas. Dan lapisan ketiga pula ialah peringkat automasi. Kat sini, mereka jual otak dan mata robotik. Maksudnya macam kamera dan pengawal pergerakan tu? Betul. Mereka jual terus kepada pembuat robot industri. Jadi kelebihan daya saing mereka ni sangat kebal. Tak kira chip tu untuk Apple, Windows atau Nvidia, semuanya kena lalu pos pemeriksaan mesin ni. Tapi kan kalau saya fikir balik, kalau mesin ni cuma mesin pengimbas, tak ke syarikat besar dari negara lain boleh tiru dan gantikan mesin mereka ni? Tak semudah tu. Kat sinilah maksudnya konsep kos pertukaran yang sangat tinggi. Macam mana tu? Bila mesin ni dipasang, ia bukan sekadar letak kat penjuru bilik. Ia disepadukan terus dengan perisian kilang. Kalau kilang nak tukar jenama, mereka kena hentikan barisan pengeluaran yang cetak jutaan ringgit sejam. Kos gangguan tu sangat mahal. Sangat mahal dan berisiko. Sebab tu, mereka lebih rela kekal dengan sistem sedia ada. Faham. Dan bercakap pasal perisian, ada revolusi data yang berlaku kan? Syarikat ni bukan setakat buat hardware, tapi mengumpul data bila mesin mengimbas jutaan unit sehari. Betul tu. Data ni sangat bernilai. Kalau AI dalam mesin tu perasan ada kerosakan berulang pada waktu tertentu, dia boleh bagi amaran kat pengurus kilang untuk baiki mesin sebelum kerosakan jadi lebih teruk. So, mereka bertukar menjadi lapisan kecerdasan untuk keseluruhan kilang lah, bukan sekadar tukar periksa je? Ya, tapi chip ni makin lama makin kecil kan? Untuk pastikan mesin ni sentiasa relevan, syarikat kena labur 8 hingga 11% hasil jualan balik kepada R&D. Itu jumlah yang besar tu? Memang besar untuk bangunkan optik, AI dan kejuruteraan ketepatan. Dan ini bawa kita kepada satu cabaran besar kat Malaysia sekarang, krisis bakat. Bab bakat ni memang selalu jadi isu. Sejauh mana seriusnya krisis ni? Industri perlukan lebih kurang 50,000 jurutera mahir. Tapi
universiti tempatan kita cuma hasilkan sekitar 5,000 graduan setahun. 5,000 je? Wah, jurang 10 kali ganda tu. Betul. Dan apa yang syarikat ni buat memang radikal. Daripada berebut pekerja sikit tu, mereka bina kolej mereka sendiri dalam kawasan ibu pejabat mereka. Biar betul. Bina kolej dalam kilang. Ya, pada April 2026 baru-baru ni, mereka lancarkan bilik darjah secara langsung hasil kerjasama dengan Universiti UCSI kat Batu Kawan. Pelajar terus belajar dari persekitaran kilang sebenar. Macam analogi pasukan Formula 1 lah kan. Daripada pening cari orang yang tahu pandu kereta lumba mereka yang terlampau canggih tu, diorang buka sekolah memandu sendiri. Ya, macam itulah. Pelaburan yang sangat agresif tapi sangat perlu. Lebih-lebih lagi dengan ledakan AI sekarang ni. Maksudnya macam pelayan untuk ChatGPT dan pusat data tu ke? Ya, permintaan mesin mereka naik mendadak. Sekarang ni, kelengkapan untuk AI menyumbang lebih kurang 50% daripada buku pesanan mereka. 50%? Tinggi tu. Kenapa mesin AI perlukan banyak sangat pemeriksaan? Sebab pelayan AI ni bernilai sangat tinggi. Kalau ada kegagalan sikit je pada komponen tu, kerugian dia menelan jutaan ringgit. Jadi mesin imbasan ni ibarat insurans bernilai tinggi untuk mereka. Dan dengan beban pesanan banyak ni, mereka ada dapat insentif tak? Ada. Mereka dapat insentif cukai perintis dari MIDA. Tapi tak semuanya indah. Mereka berdepan dengan dinamik ekonomi yang dipanggil kesan sebat joran atau bullwhip effect. Macam libasan cemeti tu kan? Kalau kita gerakkan sikit je pemegang, hujung dia melibas dengan kuat. Macam mana ia berlaku kat syarikat ni? Contohnya pada tahun 2024, industri chip global perlahan sikit. Akibatnya bajet kilang dipotong dan keuntungan syarikat menjunam hampir 30% kepada 90 juta ringgit je. Wah, sakit tu. Dan hari ni pula? Hari ni cabaran dia terbalik. Pesanan terlampau banyak tapi mereka pula kekurangan komponen dari seluruh dunia dan tak cukup jurutera. Apa kaitan semua ni dengan geopolitik pula? Biasalah, polisi Amerika dan China buatkan banyak pengilang beralih ke Asia Tenggara. Tapi memandangkan 85% pendapatan syarikat ni datang dari luar negara. Mereka sangat terdedah pada kejutan pasaran dunia lah, ya? Tepat. Jadi, sebagai penganalisis, ini realiti yang kita kena terima tanpa bias. Peluang ada, tapi risikonya pun besar. Jadi, kalau kita kumpulkan semua poin ni, apa gambaran besar yang pendengar kita sebagai rakyat Malaysia perlu tahu? Kuncinya pada margin keuntungan. Kalau setakat kerja pasang komponen, margin untung mungkin dalam 10% je. Tak cukup nak bayar gaji mahal. Tapi bila syarikat ni miliki perisian AI dan teknologi X-ray 3 dimensi, margin kasar mereka sering melebihi 60%. 60%? Jauh beza tu. Inilah kunci untuk negara kita keluar dari perangkap pendapatan sederhana. Kita boleh wujudkan kerja gaji tinggi, sejajar dengan plan macam NSS dan NIM 2030. Memang membuka mata betul diskusi kita hari ni. Ini bukan kisah pasal spekulasi saham, tapi bukti kukuh yang nak Malaysia mampu bina teknologi kritikal dalam rantaian bekalan dunia. Betul, kita mampu cipta teknologi teras, bukan sekadar guna teknologi orang lain. Jadi persoalan dia bukan lagi adakah kita mampu buat sebab kita dah buktikan. Tapi persoalan yang saya nak tinggalkan untuk anda semua renungkan hari ini ialah adakah syarikat tempatan lain sedia nak bina cangkul dan penyodok untuk industri masa depan yang lain pula? Ya, macam industri aero angkasa atau bioteknologi contohnya. Tepat sekali. Mampukah kita mendominasi pasaran global dalam sektor-sektor tu? Benda ni memang patut kita fikir-fikirkan. Memang satu persoalan yang mencabar minda. Dan dengan itu, berakhirlah perbincangan mendalam kita untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua kerana meluangkan masa mendengar sesi ini. Terima kasih semua. Sekali lagi, jika anda mendapat sesuatu yang bernilai dari audio ini, jangan lupa tekan like, kongsikan dengan rakan-rakan, tinggalkan pandangan anda kat ruang komen dan subscribe saluran Malaysia News Today. Kita jumpa lagi di masa hadapan. Salam sejahtera.